Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajar tentang kesan status lagi terhadap persamaan akaunan atau tapi secara macam tu. Okey, pada asasnya persamaan akaunan ni ialah aset sama dengan liability tambah dengan equity ataupun equity tambah dengan liability. Kita mula dengan aset dulu. Aset tu ada inventory, ada tunai, ada bank, ada akaun belum terima juga, dan itu je lah dan aset. Kita pergi dengan inventory dulu. Inventory ni kalau inventory dibeli, maksudnya inventory ditambah. Kalau inventory dijual, maksudnya inventory mengurang. Sama macam tunai dengan bank. Kita pergi ke tunai dulu. Tunai itu diterima, maksudnya duit tu tambah di dalam tunai. Duit tu menambah. Kalau membeli inventory secara tunai tu, maksudnya tunai tolak. Dia sama macam bank juga. Bank selalunya disebut dalam akaun ialah cek. Itu adalah tunai bank. Tunai bank ni macam ada persamaan banyak sikit, tapi dia pun lain sikit lah. Macam bank tu dipanggil cek. Kalau tunai tu, tunai je. Sekarang ni kita nak fokus kepada akaun belum terima. Dia macam akaun belum bayar, tapi pada asasnya ialah menjual. Perkataan menjual tu penting. Inventory secara kredit dia sama sebab dia ada secara kredit sekali dan secara kredit dalam hutang. Sekarang ni kita pergi ke equity tambah dengan liability. Equity ada modal, untung rugi, untung bersih dengan ambilan isu kurang mengkaji. Dan last sekali, akhir sekali lah akan berbayar. Modal ni berasas ialah aset yang ditambah dan tolak tu, tolak dengan equity dengan liability. Itu adalah modal. Dan untung bersih ni dengan untung rugi ni, pada asasnya kalau untung bersih, dia menjual sesuatu barang yang lebih dari kos asal. Dan sama juga dengan rugi bersih, dia menjual tetapi kurang daripada kos asal. Dan akhir sekali kita pergi ke akaun belum bayar. Akaun belum bayar ni dia membeli sesuatu, membeli inventory secara kredit. Dia sama je macam akaun belum terima kan, sebab dia ada secara kredit dan dia berhutang, maksud kredit up. Jadi itu je lah sahaja saya nak ajar tentang persamaan akaun perakaunan. Harap ia memanfaatkan para penonton, sebab masa Yusuf nak mengkaji tentang topik ini, Yusuf mengkaji selama 3 hari sebab Yusuf memang kurang tahu ataupun memang susah payah nak tahu bagaimana nak ajar tentang akaun ni, bagaimana nak ringkaskan konsep-konsep akaun ni, macam tunai, bank, aset, liability, equity. Itu je lah yang saya nak cakap. Harap para penonton puas hati dan faham tentang konsep-konsep persamaan akaun ini. Sekian, terima kasih.